A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bab ke-31 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan hukum berkaitan al-mutamathilan, al-mutaqariban, al-mutajanisan dan al-mutabaidan. Masya Allah. Jadi kalau kita baca Quran tu pasti kita akan lihat ada dua huruf yang bertemu. Jadi kita baca daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Dua huruf yang bertemu sama ada dari segi tulisan dan lafaz seperti idrib bi'asak, idrib bi'asak dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63 atau bertemu secara tulisan sahaja seperti innahu hu. Surah Al-Baqarah ayat 37 sama ada mutamathilan, mutaqariban, mutajanisan atau mutabaidan. Ia boleh jadi bertemu dalam satu kalimah juga. Contoh dalam surah Al-Mudaththir ayat 42. Salakakum, salakakum. Atau dalam dua kalimah seperti contoh yang saya bacakan sebentar tadi. Jadi kalau kita tengok dalam muqaddimah bab ke-31 daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman, kita boleh lihat yang mana al-mutamathilan ada satu jenis, al-mutaqariban ada tiga jenis. Masya Allah. Dan al-mutajanisan juga al-mutabaidan satu jenis. Setiap satu yang saya sebut sebentar tadi, setiap satu tu akan terbahagi kepada tiga bahagian pula, iaitu saghir, kabir dan mutlaq. Kalau saghir maksud dia huruf pertama yang nak bertemu ni, huruf pertama adalah huruf mati dan huruf kedua adalah huruf yang berbaris. Kalau kabir maksudnya kedua-dua huruf adalah berbaris. Contoh yang saya bacakan sebentar tadi, salakakum, kaf bertemu kaf, kedua-duanya berbaris. Dan mutlaq pula adalah apabila huruf pertama berbaris dan huruf kedua sukun, mati. Masya Allah. Ni dia yang dimaksudkan dengan saghir, kabir dan mutlaq. Yang mana ketiga-tiga ini ada dalam bahagian, merupakan tiga bahagian daripada keempat-empat yang saya sebutkan sebentar tadi. Maksudnya al-mutamathilan ada satu jenis terbahagi kepada tiga, saghir, kabir dan mutlaq. Al-mutaqariban ada tiga jenis untuk al-mutaqariban ni dan setiap satu jenis terbahagi kepada tiga bahagian juga, saghir, kabir dan mutlaq. Begitu juga al-mutajanisan, satu jenis terbahagi kepada tiga, saghir, kabir dan mutlaq. Dan begitu juga al-mutabaidan, ada satu jenis terbahagi kepada tiga, saghir, kabir dan mutlaq. Oleh yang demikian, jumlah keseluruhannya adalah 18 bahagian. Masya Allah. Nanti kat episod akan datang kita akan bincang satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan al-mutamathilan, al-mutaqariban, al-mutajanisan dan al-mutabaidan. Kita akan lihat juga contoh satu persatu dan hukum macam mana nak bacanya, insya-Allah. Perkongsian ni semua saya kongsi daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Panduan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.